Saya rasa dia dah panik tu. Salahnya kita beli apa? Tinggal belakang kak. Ambil kat punya dia. Kita batu. Okay, ready. Okay, terang tangan. Ready. Oi, bawah pula. Hey. Aceh. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed again to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. So, Pak Bara petani. 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 Ngaji kata. Petani boleh. Kalau dah ngala ke sana kena petani kak. Oh, apa? Betul pun tak pernah. Kan tahun lepas nak ikut. Lepas tu dengan bawa anak-anak pergi Genting. Genting. Jadi bila asal betung, ni diorang mana pergi Genting. Dengan tu pergi taman lah apalah. Dia asal betung aja mula. Jadi jangan sebut petani bang. Ini pun ada 2 hari ni pun ada. Tapi suruh tak beri tu kecil je. Dia orang call abang ke ada orang bagi abang jadual ke? Tak memang ni. Memang dia call lah. Kita tahu kan. Bagi tahu berapa bulan. Ada meeting je dia buat. Dia nak suruh abang jadi apa? Macam-macam. Ya. Nguruskan keluarga dia. Macam-macam lah. Ini Kak Ruby ni. Mastermind. Kedua ni lah. Perancangan lah. Lepas tu macam-macam keluarga bersama kan. Perancangan Kak Ruby. Dia akan buat program ke apa semua dia. Abang ni pengurusi kan. Dia setiap merangkap. Abang pengerusi keluarga? Kalau lain tak ada tak apa. Jangan janji abang ada. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is love in these waters, but I can't bring myself to swim, and I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me, baby. I had good intention and the highest love, but I know right now it probably doesn't even try. Salam. Saya suka tengok dekat TV lah. Alhamdulillah. Terima kasih.
lot of love is the thinnest slice, and I don't count for much. I'm not letting go. I believe there's so much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for the stars and show you a plan. I'll figure it out. What I needed was someone to show me. You know you can't fool me. I've been loving you too long. Tak boleh. 21 juga. Masih 10 besar. Ini kan order USA tu offer pun. Nasi Milo. Belok Ovaltine. Ovaltine. Ikan macam coklat tak ada. Coklat tak ada. Apa? Bangun semua. Kita ucapkan terima kasih Pak Ehsan. Terima kasih Pak Ehsan. Ya, amin. Jodoh baru. Jodoh baru. Semua punya. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm. Been kicked around since I was born, and nothing's gonna change the way we live. 'Cause we can always take but never give. And now that things are changing for the worse, see, oh, life's going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. Macam ikut Malaysia. Salah nama lah nak. Sosek. Abang Kilang kata sosek. Macam mana? Mana korang pergi? Dia ajak dia jalan-jalan. Orang tak pernah pergi betul. Jadi ajak dia pusing-pusing. Dia nak jalan. Untuk berat. Daripada nak ni. Siapa? Ini. Alim. Atau abang pergi tolong lah. Tolong pun hilang. Yang ni RM2,000 lebih saya bayar. Berapa? RM2,800 ya? Hah? Itulah, terima kasih. No? Ya, baik. Macam mana dia nak tekan dek? Bawa lah, dek. Assalamualaikum. Wanginya. Mak bayam. Mak kau bayam. Besar lah wangi. Bayam pun bayam lah. Fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe
tengok sunset kan, pakailah macam sunset. Pergi tempat macam tadi, dah lah macam Umpang 2.0. Bagi saya bawa saya training. Bagi saya, Kek bawa tempat ni merry-go-round. Tak tahu tadi. Merry-go-round Bukit tu pun. Tak first time apa time. Alamak salah. Jangan. Alamak. Tapi ni best. Tapi best. Tu nama dia 100 corner, 100 corner. Itulah 100 corner betul. Saya ingat macam teaser betul. Nak pergi garden lah, tengok bunga. Lepas tu tak. Durian ke? Durian. Alamak. Lepas tu yang jalan yang tu memang first time. Oh, gila jalan. Tapi cantik lah. Betul. Jalan tu lah. Lembang. Pasir. Pasir, lepas tu lumut. Dia juga tiga. Ui, berat. Takkan kerja orang kan. Saya rasa. Aku ya seorang yang teliti, sudah tentulah si kibidi-bidi, bom-bom-bom. Terciptalah irama cinta ini. Hai, sudahkah kau bilang I love you? Pada mereka yang kau sayangi. Waalaikumsalam. Atas kejayaan anda semua menghabiskan satu corner. Abang Zat telah menghadiahkan berpijil lah. Okey. Jadi saya pertama kali dapat siap. Terima kasih bang. Adilah. Salam dulu. Baik. Allahu Akbar. Okey. Tadiah. Lawak ni. Terima kasih bang. Ini Datuk Bandar rupanya. Terima kasih. Tak nak. Aduh. Jangan bang, aduh bang. Dah overdose nanti bang. Aduh. Tak nak bang. Allah. Terima kasih bang. Yuri tak lepas confirm. Kena ke? Daun dia yang daun 5 tu. Okey, bangun. Terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Rezeki. Ya Allah kau. Murah rezeki. Gagap. Murah rezeki, panjang umur. Terbaik. Banyak sangat konten menarik ni. Nak kena lock bawah ni pula. Pakai ni dulu tak bang? Pakai sebentar boleh? Apa bang? Dia punya full race patah. Full pack. Laju mana ni? Boleh ni. Kona lebih ni. Cecah ni. Satu kona tadi. Boleh bang? Tadi dah biar bang. Ini nasib baik Mami bayar tadi tau. Tidak kita tinggal tadi. Zila dah kejap. Ada hikmah tu kan? Ada hikmah. Baik, ada pemain Nepal ni. Bangladesh. Terima kasih, malu kasih. Tak nak pakai pisau saya simpan Ini nanti. Cuma dia punya C clip tu kan? Cap nak bagi tahu kat sini siapa nak keluar pergi 7 sebelah sini je. Lepas tu Kemat sebelah sana. Kalau nak keluar, lepas tu kedai makan Muslim pun ada dekat sebelah sebelum 7 ni. Ya. Boleh tengok. So free and easy. Kalau nak tuk-tuk boleh pergi dekat pasar malam. Yang kaki boleh. Yang kaki boleh lah kalau nak jalan kaki. Kalau tak ambil tuk-tuk dekat reception 20 baht seorang. Nak pergi massage kat Clock Tower tu. Depan ni pun ada. Depan ni pun ada. Sana pun ada. Seksi sikit. Seksi. Jangan sebut seksi. Nanti tahu kat Pak Induk. Malu. Okay, so esok kita pakai baju PHB. Nanti saya bagi tahu pukul kita keluar. Pukul kita keluar Alright. Selamat malam. Cari itu dulu kan? Apa si kan? klip. Si klip. Saya rasa bikin tutup malam ni. Tak, cari paku besar aje. Samjay? Berapa jam? Berapa jam? Selamat malam. Selamat.
Jadi. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Kau adalah puisi hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kau sirnakan kabut kelabu di sabana pencarianku. Bagai embun pagi, kau lepaskan dahaga kemarau hati. Kaulah lukisan pagi yang ku gambar untuk senjaku. Kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Alhamdulillah. Seronok. Pertama kali tu memang teruja tu. Betul cakap. Asyik tengok video orang yang pergi, lain yang pergi, saya teringin. Hari ni alhamdulillah memang seronok. Abang tak gayat dah? Alhamdulillah tak gayat. Terima kasih Kap. Allah bawa hari ni betul lah kita kata. Tempat-tempat yang menarik macam ni salah satunya teruja lah. Kali ni ngamen pula. Alhamdulillah ngamen pula. Aduh. Asyik. Betul-betul dia cakap pun orang kata apa tak terucap. Pasal benda tu pertama kali tak terucap nak bagi tahu. Alhamdulillah cantik. Pemandangan memang cun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bila dah saya post story kan, rasa dah menyesal apa benda semua. Rugi tak Yalah, pandai lah tengok hari ni. Baru post ni, cantiknya. Aduh, susah kan. Kita cakap dia, minggu depan dah nak puasa. Lepas tu raya. Dah 2 bulan kita tak boleh nak ride. Kan? Lagipun kita orang semua betul tak pernah sampai lagi. Ni first time lah. Selalu masuk Anyai kan. Anyai tu dah mudah. No? Kakak Kapitan. boleh. Dari Sungai Petani ni. Oh, iya ke? Dari 2014 ikut. Allah Akbar, lama. Cuma nampak motor Kapitan ada sini ni. Oh iya ke? Dan tu suka tengok. Banyak maklumat. Alhamdulillah. Setiap tempat yang kat JP dengan ni kan, boleh katakan semua tempat boleh tengok. Ya. Share daripada situ kan. Share daripada situ lah. Kata orang kata ni, belut dia biasa tidur kat sini, langsung kita mai kat sini. Asyik. Macam hotel yang kami tidur pun, belut tidur kat sini lah. Okay. Allah Akbar. Alhamdulillah. Pergi mana tengok stiker dah. Stiker tu. Mana tahu rezeki tu dapat motor besar esok pakai kan. Tapi kita Ah, kawan mana jangan tahu? ada pasal motor. Kita kawan Tapi ada naik kan. kita naik apa? RS. Kami Ares. Allah daripada Sungai Petani naik Ares. Larat tu. Kuat kental. Dah pasal yang mesti tengok tu kan, bila mai ramai-ramai tu kan, orang kata macam
kita bawa macam Kak Ji kata kita bawa family. Kira orang kata hubungan tu kita tak terasa terasing lah orang kata. Itu seronoknya kata kalau boleh ikut. Lepas tu baru ni kata Kak Abang kalau boleh jumpa Kak Ji best kan. Alhamdulillah. Dia cuma nak ambil gambar kata saya pun. Kalau jumpa Kak Ji nak ambil gambar. Abang nak tunggulah sebab dah nampak motor. Kata kat dia mai makan nanti kan. Silalah kalau sampai KL kan. Kami ada. WhatsApp nombor tu. Lepak-lepak. Kot lah tiba-tiba mana tahu rezeki dapat motor besar. Jom. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carried them with me today now as I lay me down to sleep. This I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high though I am. Sedap ke? Tapi masalahnya last band tadi ada lori lah pula. Itulah dia. Pulau lori, tapi lori bagi Chan tadi dapat layan sikit lah. Dia jaga belakang bang sebagai backbencher, jadi kita harus setia sopan santun di belakang. Kena perhatikan kau jangan ada lori kau dekat-dekat pula. Tapi so far anggota-anggota amat terkendali dan sopan santun bang. Sedih. Sorry, didn't mean to call, but I couldn't fight it. I guess I was weak, couldn't even hide it. And so I surrendered just to hear your voice. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo por verte, y agonizando muy lento y muy fuerte. Yeah. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Disculpa si te estoy llamando en este momento, pero me hace falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Untunglah ada pengalaman jatuh. Apalah Ijal. Tak apa, biar dia jatuh. Tak. Alang-alang tarik terus je. Biasa layan corner lah. Sebab saya tak pernah pergi Thousand Corner macam Pak Gen. Ya, hari ni layan lah. Biar merasa. Kan Cap dah bagi CJ, saya kena berani lah. Ya. Apa lagi dah dapat CJ. Ya. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed again to have you in my life. When I look back on these days, I look and see
face. You were right there for me. Ya, selamat. Okey, baik, selamat. Pakai gambar, nak buat besar sana. Okey, jom. Apa dia? Jazari ya? Baju apa namanya? Apa jaket dia brand dia? Lupa nama brand dia. Dia lagi suami isteri sama design. Sama design kan? Kenapa baju sekolah hari ni? Aku dah jauh dapat kental. Ada sambut Presiden Pemia. Dia cakap macam Zari. Bukan, bukan dia. Last year, happy birthday Romania. This year, Mana-mana ada presiden. Aduh. Dia cakap macam Zari. Tidak mana lagi? Happy birthday to you. Happy birthday to Zari. Happy birthday to you. Happy birthday. Dari mana? Doa. Everything's so blurry and everyone's so fake, and everybody's empty and everything is so messed up. Preoccupied without you, I cannot live at all. My world surrounds you, I stumble then I crawl. You could be my sun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zari. Happy birthday to you. Okay, one picture. Okay. 1, 2, 3. Okay. Present for the birthday for you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Also my birthday also. So we have like can share the power for your wife. Okay. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Sadika. Kek dari kami, lava kek. Tak dipotong, saya dah panaskan. Hopefully boleh makan enjoy dalam bilik, tapi jangan lebih-lebih ya. Dia cara nak makan dia lah suap menyuap, buka dan buka semua. Buka semua. Letak ada lepas tu bau jilat. letak atas perut dan makan. Okey, ngam. Kita paling atas. Akak dapat tak? Tak ada. Oh ya. Akak boleh cakap Melayu? Boleh. Orang mana? Ha? Akak orang mana? Okey sini. Oh, sini? Ya. Hai. Okey. Sabayoy Songkla. Alamak. Songkla. Suai. Cantik mata. Akak dah kahwin belum? Ya. Dah kahwin belum? Dah. Dah. Tengah mencari ke? Hotel ni baru ke? Hotel baru. Dah cukup tahap ke? Oh, ni 6 floor nah. Okay. 6 floor, yes. Okay, 7. Kita? 7. Oh, okay. You? What floor? First floor. Password in your keycard pocket. Yes. And we free 2 bottles of water per day. Yes. Or minibar the drink. You see the right here. And we have a watch. You can charge the phone. Okay. Yes. And we have a pillow or menu. We have 3 types of pillow. Maybe high for you. You can change the pillow. Okay. Good. Thank you. And we have a massage service. Oh, okay. Thank you Nanong ka. Thank you. ขอบคุณค่ะ Bersih. Siapa dia ni? Lemok. Pak geni. Tempat lain kan?
Kak, kenapa Cap tinggalkan Kak? Dia memang selalu tinggal pun. Mana dia pernah ngikut? Dari Thailand dia tinggal Dari Thailand je. Kat Malaysia je baru bersama. Kat Malaysia. Malaysia pun dia kat markas je. Kalau tinggal, kalau dia pergi Masjid Songkar je. Masjid Songkar tak kira bubur dah masjid. Dengan pantas. Jangan kena bom musian masjid tu. Masjid tu tak salah, yang salah orang. Tengah report renovation. Salah Cap. 600-700 cerita lain. Betul. Cik Wang ya. Ada order ya? Betul lah. Adik order. Tom yum jenis apa dia? Ada merah Dua takut tadi. Tom yum? merah dengan putih. Merah dengan putih. Saya ni cuba putih. Tom yum. Dia masuk macam tu kan. Kita dah nampak semua. Takut betul juga. Kan memang ni order saya nak order. Saya nak order jenis putih telur dadah. Dia berdasarkan pada pegangan hidup. Pegang bawah hidup. Korang nak order kan? Tu nama dia order. Nak order. Siapa nak order? Saya nak order. Saya nak order satu. Silakan. Buat macam rumah sendiri. Semua bangun. Terima kasih Cik Alim. Terima kasih Alim. Semoga berkah rezeki dan Malam gelap tinggi awan dalam diam. Kami daripada siaran TV Thailand. Ya, saya. Ya. Jadi abang daripada pada mana abang? Saya daripada sebenarnya semalam saya dekat Laos. So sekarang ni saya ingat saya singgah sekejap Nyai, lepas tu saya nak balik China lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan daripada semalam? Okey. Alhamdulillah. Nampaknya saya lepas dalam keadaan yang orang cakap tak apa sihat ni, alhamdulillah dah boleh sampai Nyai lah. Alhamdulillah. Memang satu pencapaian yang membanggakan sekarang. Masa sekarang ni, walaupun dulu lah lagi jauh kan, tapi alhamdulillah lah, dah boleh lah. Yeah. Saya ride malam pula tu. Ride malam? Ride malam. 9.30 saya daripada Melaka ni. Ya Allah. 9.30 sampai border 5.30. Sampai kat border, dah sampai dekat checkpoint. Kena undur balik. Okay. Border tak buka, kena halau. Saya ngajar kena. Ya ke? Ada pengalaman first lah, tak pernah kena halau kan. Sampai awal sangat. Tapi kenapa decide ride malam? Sejuk. Saya tak stres. Okey. Badan tak stres, saya boleh sampai. Okay. Alhamdulillah. So keputusan yang baik lah sebenarnya. Sebenarnya keputusan yang sangat-sangat baik, sangat elok. Sangat elok. Sesuai dengan orang cakap saya punya condition lah. Yes. Lain kali kalau nak saya kena buat macam ni juga. Betul. Memang best. Saya selesa sangat. Tapi tak ngantuk? Tak ngantuk. Sedang elok lah. Sebab bila dialisis tu malam tu mungkin segar lah kot. Segar. Mak Joy sampai pagi kat border dah tak larat. Saya boleh lagi. Saya siap pergi masai apa semua. Dia balik hotel lah. Boom, tidur. Mak Joy nak mutafid dah. Sakit badan lah. Memang kena kat dia. PKP ni pasal bang Upload TV ni. Viral bang. Terus bang, hari-hari sampai sekarang Upload TV. Hari tanya, tengok buka YouTube tengok Captain ada update tak? Captain ada update tak? Captain ada update tak? Video apa yang terbaru tengok? Yang terbaru tengok yang baru ni pergi Thousand Corner. Siapa yang Melaka suka dengan YB Melaka ni? Abang Ajoy. Jo, yang mulut bising tu. Pakai geraknya pakai seluar pendek. Tak pernah pakai seluar panjang. Pagi tak ada seluar dah. Bebas Upload TV bebas. Apa orang kata apa inspirasi nak beli motor BMW? InsyaAllah. 1000 InsyaAllah one day. Sejak bila tengok PKP. Dia tak apa-apa. Kita tengok. Habis start tu ikut je. Asyik tengok. Baru je tengok. Aku je tengok. Ni naik motor ke ni? Naik motor Datang 5 orang, 5 kat tu. 5 biji. Oh ya? Alhamdulillah. Nak ke mana? Ke mana? Hari ni hanya esok pergi Bawak Arah.
Bang. Lama tak jumpa. Allah. Dah turun. Tadi bukan main. Jerit-jerit. Kau tak turun tadi saya jerit. Satu Thailand belakang. Apa kau pakai motor kecil? Itu yang mampu buat mata dia tak tahu bang. Kapitan cuba tanya bontot ni kenapa? Azal? Sakit bang, dah macam kena buasi lah. Tapi sekarang kan berani. Aku cabar. Malam lah. Kau gerak malam. Dia masalahnya bang dulu, masa time Arman tak sakit, dia ride malam kejap-kejap dia tidur. Bila dia sakit bang dia tak tidur bang, pukul 5 saya dah sampai border. Saya nampak Agus call. Cakap, mana cat dalam ni tadi tengah urut-urut dia cakap. Asal lagi. Takkan dah balik. Mungkin dia pergi tengok-tengok. Dah tak ada kira jalan je lah. Kau ni pasal kita ambil bukan 2 tahun dekat Sawadi tu. Saya masuk saya tolak amanah saya punya kapitan. Bang. Awal kau. Akak punya pasal. Saya kumpul, dia kumpul kat semua. Akak main. Semenjak kawan dengan YB famous ya? Apa yang famous bang? Ya, siap berlakon lagi. Dahsyat tu. Pasu. Berlakon abang tak tahu api empang pecah. Dengar kata abang kat Sawadi tu. Tu yang kita orang pergi. Saya baik kakak, saya tak pernah rek dengan kakak. Saya kalau rek dengan kakak memang saya kenal dengan kakak. Ni mak aja yang patah mundur ah. Duduklah bang, kau dah tinggi. Tinggi buat apa? Bang, apa kata ni bawa sini bang. Dakwah pun pakai macam ni kan. Habis besok tu Pak Barah bang. Bila dia balik dari sini pukul 10 dia akan tidur sampai ke petang. Jadi kalau saya tahu saya kawan ni biar dia sakit baik. Kalau tak ada tu kejap-kejap nak menanyakan dia tidur. Saya tidur tak masalah bang. Masalah dia saya buat sisi kena. Y16. Saya perah bagi nak gila lah. Dia yang betul dah lama tak masuk Thailand. Jadi nak try keupayaan. Bermakna kalau Y16 dah boleh ada pelamba ni. Ya kap, sampai kau tak ada orang je. Dalam diary siap ni kakak. Border belum buka saya dah sampai bang. Saya dah masuk, askar tu nak pergi mana? Anyai. Belum buka lagi. Gostam belakang. Masa sihat, kau kejap-kejap kau tidur lah Hanat. Kau sakit pula kau tak tidur. Yang matinya saya. Masalah selesa saya bang. Tak ada belum minyak bang. Duduk je. Banyak tahun tak masuk siang bang. 5 tahun dah ni. Dah sekali kita pergi running saya punya enjin motor baru. Dia yang betul bang, budak-budak celaka dia panggil saya buat. Buat kumpulan MRO Y16. Diorang panggil saya keluar, lepas tu dah lantik saya jadi presiden. Sudahlah ni semua. Buat semak. Baik aku duduk belakang kapitan senang. Ini tadi suruh aku hantar pun semak. Ya, so, kau jangan pergi hotel New Season. Orang dah lama tak masuk Thailand. Tadi aja macam nak turun pergi Patalong kan? Bawah tu dia ada shortcut. Ya, tapi pergi Patalong. Pakai map bang. Kan lalu bawah jembatan apa ingat? Abang lalu bawah. Kalau kita ni gendah, yang sakut kembali yang tu. Kan macam bangau. Apa je macam kau punya? Ini kena no bang, macam betul kap. Tak, ini kan lowered. Model sama. Kau kalau nak naik yang sana. Ni mana? Tu. Tak sampai bang, saya dah try. Kapitan bangun. Dia nak U-turn. Turun. Kau tak turun aku balik. Aku takut orang halau ni. Balu TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. Wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed or maybe disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be
trips out tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men weren't meant to ride with the clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, digging for kryptonite on this one-way street. Only a man in a funny red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me, inside of me, inside of me. Oh, I'm only a man in a funny red sheet. I'm only a man looking for a dream. I'm only a man in a funny red sheet, and it's not easy. And it's not easy to be. Bukan Palestin yang nyata je. Masa abang pergi haji tu tak sampai sini? Tak, kita jauh dulu. Alhamdulillah sampai juga. Tengok video yang sebelum ni, ada Dome of Rock. 2 tahun lepas first time masuk Thailand. Satu ni dapat masuk lah. Tapi just lalu je. Yang kali ni tu yang nak ikut tu. Masuk sini so kita complete circle. Sebab daripada selatan sampai ke utara kita dah explore. Sepertinya kayak Masjidil Aqsa. Kan ada beberapa bagian di Masjidil Aqsa kan. Yeah. Sepertinya kayak itu. Kalau nggak salah sih. Tapi kalau di Google bilangnya markas Setun. Teringat waktu-waktu kita keluar 2-3 hari dulu. Belum 44 hari. 44 tunggu orang rumah izinkan lah. Asyik. Tak ada. Yang mana yang petani ke? Yang mana tadi? Tak. Bapak, yang reception tu lawa lah pak. Mau saya pinangkan? Ku pinangkan dengan apa? Kejap. Memang satu yang sama. Al-Aqsa. Memang akan teringat di Aqsa. Memang sama. Sama? Alhamdulillah, cantik. Dari mana? Kuala Lumpur. Ya, Johor. Punya duit tu orang Arab lah. Bagi kita ingatlah saudara kita di sana. Ummah wahidah. Dari Malaysia kuat. Israel tak boleh masuk Malaysia. Betul. Saya dulu ngaji di Malaysia tapi baru faham. Baru faham. Ya. Tengok apa sunduk wakaf untuk saudara Palestin tu. Ya. Baru faham. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila jom bisa makan lagi bang. Sedapnya. Tahu bahaya. Janganlah nanti kamu nak goreng. Jom. Tengok Cap, mangkuk dia antik tau. Iyalah. Princess lagi. Mangkuk princess lagi. Pot.
Okey, jom. Jangan. Macam kedai kata jangan lagi. Asyik menyorok. Sedapnya makan. Sedap kan? Cakap buat ni kan. Saya cakap dengan Mulan, tengok Blue TV. Dia sendiri pun kata, rindu gua tu. Memang saya teringat habis semua. Yang saya tak pernah tengok pun, saya tak pernah jumpa pun. Kata tahun depan, insya-Allah memang saya pergi. Saya target ni lah. Yang di video Blue TV, automatik semangat datang tu. Ya, betul macam kita katakan. Kita akan teringat. Siapa-siapa tengok, dia akan kenang balik. Sebab manusia ni kan bang, dia akan pergi tu bang. Dia dulu ataupun kita dulu. Kenangan tu tak akan hilang. Betul. Baik kalau jadi Samsung dah risau tu. Makan orang, makan pun senang tu. Makan sedap pun semua, dia jadi syahdu. Satu hari kita akan kenang keadaan ni. Nama Gilan, jaga tau jangan lain pula. Kalau percaya tak? Awak kenanglah saya. Dia kenang orang lain pada sudah. Terus potong ablet. Looking back at me, I see that I never really got it right. I never stopped to think of you. I'm always wrapped up in things I cannot win. You are the antidote that gets me by, something strong like a drug that gets me high. What I really meant to say is I'm sorry for the way I am. Never meant to be so cold. Never meant to be so cold. What I really meant to say is I'm sorry for the way I am. Never meant to be so cold. Never meant to be so cold to you. I'm sorry about all the lies. Maybe in a different light, you could see me stand on my own again. 'Cause now I can see you were the antidote that got me by, something strong like a drug that got me high. Bumi dan Yuni, dua remaja saling bercinta. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close to me. Dah datang pukul nombor 2. Bangun! Bangun semua! Terima kasih Bang Azni. Terima kasih Bang Azni. Biasa bersalah sebab ini dia order paling banyak. Sebab tu dia bayar. Oh, okey. Guilty. Bara bara bara. Bare bare bare. Rare rare. Abang selalu pergi kelab ni? Dulu bermuda. Itu dulu. Okey. Bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bara. Bere 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 bere. Bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bara. Bere 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 bere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha.
Cepat Sol dengan kain-kain tu Sol. Sebelum masuk niat dulu. Sahaja. Mandi baca. Now that I lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. I hope you got a lot of nice things to wear, but then remember nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Risaulah kambing macam mana. If you're there and you care and you listen very careful, darling, you'll hear my prayer. And if you hear loud and clear, you will get a million kisses from me somewhere, somehow. End of the night, so lonely die for you. Just listen to Kak, daripada mana dia Kak? Saya peminat Kak. Daripada TV Kak. Satu lagi. This is my second time. Next, maybe I will go to Koh Samui, Phuket, and maybe I will going to go to the north of Thailand. Ini semua poyo. Pernah sesayang itu pernah, pernah secinta itu pernah, pernah sedalam itu, tapi itu dulu sebelum ada hati lain. Pernah berjuang itu pernah, pernah terjatuh juga pernah, pernah bersama kita, tapi itu dulu pada akhirnya bisa juga. Aku takkan akan Selama ni kat luar je. Tak lalu kat pantai ni. Ria gambar dia. Iyalah. Dia pun dekat dengan Amir tadi kata marah apa sebab dapat agak sunyi sikit kan. Dia tak macam happening anda apa semua kan. Kak. Kak. Takut. Habis kan tak ni. Budi tu. Bukan main. Tak, abang kepitan aja. Kalau tengok tanaman dari atas ke bawah. Lepas tu plus point dia, dia orang Songkla. So tak jauh. Kita nak pergi beraya pun dekat. Bapa right beraya. Nampak? Nampak? Gue ni stay pada yang satu-satunya. Kalau nak patani pun boleh. Tak ada betul. Satu-satunya. Satu patani, satu Songkla. Betul. Setiap wilayah. Songkla kita lalu lewat tak? Apa? Kita lewati enggak Songkla? Lewat. Tak, maksudnya dari betul ya lah. Semua ni berhenti kerja esok. Oh.
Macam tak datang. Macam tak datang. Macam tak ikut. Macam tak ikut. Macam tak ikut. Tapi lawa. Nak U-turn tak? Jangan cerita dia. Boleh dibentuk lagi. Diorang nak kena iklan ni. Foto. Bapak bayang kalau masuk rumah kan. Assalamualaikum Bapak. Terapit. Kalau nak eksotik sikit, sawadikap. Ampun dia jadi bahan Cair. Tenang. Wari tolong lah. Wari pun tak tolong Position pun memang tempat jadi bahan. Ini bapa penjuru ni bang. Tolong lah. Biasa Pak. Kalau awak cun kat hotel ni, reception ni tu, sekejap je kena sampah orang. Ya. Lagi sekali datang, confirm dah tak ada dah. Nak U-turn. Sempat lagi ni, belum 4 jam. Saya takut Haji Sul je. Tiba-tiba terbabit pula. Tadi waiter lain, ni waiter. Halah. Saya dapat waiter yang ni pula. Dah. Pasal rahsia dah tahu. Tadi waiter lain. Wah, ini. Boleh dibutuhkan sebelum. Itu orang Thailand tak banyak songai Pak. Janji. Orang Malaysia banyak songai. Cari orang Thailand. Jom. Mana baik? Jom. Okay. Let's check out. Let's go. Saya extend cuti 1 hari. Bapak punya pesan. Kalau bapak nak, kita apa je. Bapak kahwin, kita pun kahwin sekali. Morning, Gap. Morning. Satu kita punya motor tu. Dah buka lagi. Tengok. Assalamualaikum, Pak. Salam. Bahaya. Reporter. Lari. Lemon. Boleh tidur, Pak. Boleh tidur. Malam tadi macam dia. Wajar dong. Bisa tidur tak? Bisa. Hanya cuma sempat jadi apa? Bahan pemikiran lah. Kan nggak pernah terfikir hampir 5 tahun kan. Sekilas ku teringat detik-detik yang lepas, indahnya perkasihan. Semua bangun. Terima kasih Abang Ijah Handsome. Terima kasih Abang Ijah Handsome. Terima kasih semua. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Ganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melangkah
kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Suai. Jalan terus. Jauhnya Sabarlah. Jalan terus. Depan ada U-turn. U-turn. Sampai sana. U-turn. Pergi balik sana. U-turn. Jauh nak bang, kalau U-turn nak parking je bang. Kalau U-turn tak payah parking. Duduk sini elok jagalah parking bang. Asyik suruh U-turn. Macam mana nak tengok ada batunya bang? Depan pun tak nampak. Nasi apa? Sup telur dadah, batu sup dan sup tulang, batu telur dadah, batu tom yum campur telur dadah. Okey. Macam mana tulis lain cakap lain? Tadi ada tulang. Bebek, kau ni congkang lah. Ajak semua orang lah. Daripada pagi tadi je bang, congkang. Itu kau kena ingat ayat last kita tinggal. Tak, dia tak pernah tengok video tu. Kau tengok? Ada. Bila mesti tak tengok? Bukan. Masa Kapiten cakap kan masih kita lalu nak berbisarkan dia. Kan dia kata satu soalan nak tanya Kapiten. Kan dia cakap kuat. Pernah comel tak? Aku salah ke? Boleh je tu. Ijal belajar tak habis. Kolam tu cantik tu bang, biru. Tapi tiba-tiba ada satu titik. Air terkeluar. Titik gelap. Ada tadi? Ada. Dia cakap hitam, tak seperti. Tabuan. Kalau macam badu tu okey. Tabuan jauh. Tapi Bukan madu makanan suami ke? Tapi tak banyak. Dia punya masuk. Tapi kalau bermadu. Tengok baju lama-lama mana boleh pakai ya? Semua dah pakai. Tapi saya pakai untuk baju aku meroboh lah. Best saya pun habis. Tahu apa? XL. 2 XL. Dulu 4 eh? 4. 2 kali. Gula berapa sekarang? Gula maintain makan ubat lah. Cuba tak payah makan ubat. Reverse lah. Boleh Joy. Bulan-bulan puasa ni lagi bagus. Banyak tak jadi nanti. Terai lah. Terai tak tahu. Dah terai. Boleh bulan puasa ni. Kesian bini. Banyak rekod bang. Dah tua pun bodoh. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Inilah duniaku, impi damai di sisimu. Inilah bebasku bersamamu yang